Berita baik hari ini, harga emas turun ke paras 622 daripada harga tertinggi 764 untuk 1 gram. Bagi setengah orang, berita ini mungkin menimbulkan kebimbangan. Namun dari segi strategi keuangan, inilah sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita menambah simpanan kita dalam akaun emas Ket Public Gold. So dalam prinsip pelaburan ataupun simpanan kita, pendekatan yang lebih bijak adalah mengumpul aset ketika harga emas berada pada paras lebih rendah, bukannya hanya membeli apabila harga sudah tinggi. Sebagai contoh, kita boleh je tetapkan satu sasaran yang jelas, iaitu kita nak mengumpul 10 dinar emas bersamaan dengan 42.5 gram. Mungkin nampak besar pada kemulaannya, apabila harga emas turun, kos untuk mencapai sasaran tersebut menjadi lebih jimat. Ini membantu mempercepatkan proses pengumpulan aset dalam jangka waktu yang panjang. Malangnya ramai yang terlepas peluang ini kerana menunggu harga kembali naik sebelum mula membeli. Sedangkan mereka memahami strategi simpanan emas akan menggunakan tempoh ini turun lebih banyak gram emas dia. Kepada anda yang belum lagi ada akaun emas Ket Public Gold, boleh refer video saya ataupun terus saya ambil dulu untuk saya kat satu persatu.